Cikgu, bapak saya milioner lah. Boleh tak kalau laporan tu saya ubah je? Oh, awak nak Alah, baik muka. Abang Fail, go Ahmad Syami. Nak pergi mana? Bagus sebenarnya ni. Dah kamu lah. Besar. Asal dia besar. Kita dah garang. Takut sebab apa? Mesti saya sekap. Sebab Kau ada masalah. ya, Kau mesti api ya, Gila, aku pun sama. Masalah sama ya. Kau masalah apa? aku Awak suka mendesak. boleh aku buat preview. Ya, kalau macam tu sama-sama kita jumpa. Abang masuk dulu. Saya suruh cakap. Ha? Cikgu, kita orang masuk boleh? Boleh, sini. Okey. Kita tak suruh duduk pun. Betul lah garang. Lagi Okay. tidak masing-masing tu masak masalah je. Masalah ni paling masalah. Cuba sikit. Dah sampai dah kan ni kan. Aku masalah ni dah terlalu ramai datang. Saya lah cakap dulu tu. Saya ni lah masalah saya. Saya ni sebenarnya masuk ARP ni sebab kawan. Kan saya dah rasa lepas tu nak ke Perak. Saya jadi macam entahlah, saya hilang semangat sebab kawan saya semua dah tarik diri. So tinggal saya. Saya ni sama ada nak tarik diri ataupun saya nak stay lah untuk ambil ARP sekarang ni. Saya tak ada semangat lah cikgu. Saya tak ada dorongan daripada siapa-siapa. Sekarang awak peringkat apa? Saya daripada Gangsa nak ke Perak. Perak lah, nak Perak sekarang ni. Awak form 3. Form 3. Sama-sama ni buat ARP ni dengan kawan-kawan lah. Yang kawan-kawan. Sekarang ni masalahnya macam tinggal sikit. Semangat sikit macam tu lah. Kawan pun ramai dah stop. Kawan semua dah stop. Hanya saya seorang je. Saya tak tahu dah cikgu macam mana. Okey. Jadi cikgu nak pesan lah. Awak cuba ingat balik apa matlamat awal awak nak join ARP ni. Awak fikir balik apa matlamat. Mesti matlamat pertama bukan sebab kawan saja, mungkin sebab nak tolong masyarakat ataupun awak nak kuasai awak punya kemahiran leadership kan. Jadi kawan tu tak ada masalah sebenarnya. Kawan tu awak boleh cari kawan baru. Sebagai contoh, cikgu bagi contoh nanti awak pergi ke peringkat Perak, awak buat aktiviti, awak akan jumpa ramai kawan dekat sana. Jadi tak ada masalah pun perbezaan kawan. Faham tak? Cikgu Jadi sebab macam kalau antara objektif sebenar masuk program ni macam ni kan, sebab kita nak build up kita punya confidence, kita nak buat connection baru. Jadi kalau rasa kurang semangat ke, rasa tak patut, sebab bila dah join kita akan dapat lebih banyak exposure, lebih banyak cabaran baru, lebih banyak experience baru. Masalah. Jadi bila dah jumpa kawan baru tu, kalau awak rasa tak confident, tak yakin, awak boleh rujuklah guru awak ataupun mentor awak untuk dapatkan lagi ataupun untuk meningkatkan lagi keyakinan awak tentang aktiviti yang awak buat ataupun tentang diri awak sendiri. Jadi saya yakinlah bukan kita sebenarnya hidup ni tak perlu bergantung pada orang pun. Kita boleh berdikari diri sendiri. Faham? Jadi awak rasa awak masih nak ikut kawan ataupun awak nak sabar diri awak? Dengan apa yang cikgu cakap ni kan, saya mungkin saya akan cabar diri saya untuk ambil lah ke peringkat Perak. Okay, bagus. InsyaAllah. Okey, lagi? Siapa? Ada masalah apa lagi? Dua orang ni. Oh, saya banyak masalah. Saya ni okey, saya pada peringkat emas. Okey. Pada peringkat emas ni memang banyak pakai duit aku. Saya bosen dengan mak saya duk ngepek ni. Sebab apa makan duit banyak sangat ni? Jadi saya bosen tu. Sebab untuk projek penempatan, Satu pada utara, satu pada badan untuk projek penempatan, kalau saya buat kira-kira, saya kena dapatkan duit 2,000 cikgu. 2,000 untuk kos penginapan, makanan, tak termasuk community service lagi, pengangkutan. So banyak
memerlukan banyak duit lah sebenarnya. Jadi disebabkan masalah-masalah tu juga, saya dah start dekat tengah jalan untuk projek tu sahaja. Jadi saya stres lah. Yang Stres buat sangat. masa nak give up tu lah. Ya. Jangan lah. Lepas tu saya ni form 5 sekarang. Saya struggle untuk study, sebab sekarang ni dah tengah bulan nak trial dah. Jadi saya give up. Saya give up. Jadi macam okay, selalunya bila kita dalam join ARP yang dalam level mas kan, kita ada apa jelas kan gitu kan. Jadi selalunya orang fikir macam kita kena buat something yang besar, perlukan orang yang ramai. Sebenarnya tidak. Sebenarnya untuk memudahkan peserta-peserta kita ni, the best thing is kita boleh je buat aktiviti rezeki. Contohnya macam kita objektifnya nak membantu masyarakat, jadi boleh je nak buat macam transfusion kawan-kawan, boleh macam tu saya membantu. Jadi tak perlu nak make it big sangat sebenarnya. So, jadi tak terlampau stres saya rasa. Dari segi kos pula, cikgu sarankan cuba awak hantar pelbagai jenis permohonan kerajaan. Contohnya awak boleh approach PIDB sekolah, alumni sekolah ataupun koperasi sekolah untuk menaja awak punya proses ARPN peringkat emas lah. Dia nak minta kerajaan tu tak perlu banyak sampai ribu. Awak boleh minta macam dalam 200, 300 setiap satu permohonan yang awak hantar. Jadi untuk kurangkan kos tu, awak mungkin macam Cikgu Farah cakap, boleh pilih aktiviti yang lebih rendah kosnya. Okay, contoh awak boleh ada tuition cuma, lepas tu awak boleh pergi buat gotong royong, awak boleh buat pelbagai aktiviti yang lain lah. Untuk penginapan pula, mungkin awak boleh pergi tempat-tempat yang lebih macam tak memerlukan kos yang tinggi. Sebagai contoh, awak boleh berkemah di kawasan kampung dekat area Hang Tuah tu, kampung Hang Tuah tu. Kat situ awak boleh belajar sejarah kampung tu juga. Lepas tu awak boleh juga mungkin boleh cadangkan buat program anak angkat ke, awak boleh stay dekat rumah orang tu ke. Tu dah save awak punya kos dari segi penginapan. Yang dari segi makanan, makanan pengangkutan tu, you boleh cut kos lagi sebenarnya. Makanan awak boleh mungkin masak sendiri, bawa makanan sendiri daripada rumah, tak ada masalah pun. Tak perlu sampai nak kena masak catering ke apa, tak perlu. Faham tak Syari? Buat makan itu tak pilih. Elakkanlah buat perbelanjaan yang tak perlu. Macam contohnya kalau cikgu saya tak boleh lah, cikgu kalau nak makan ikan goreng je, saya tak kena ikan masak sweet sour. Itu macam tak perlulah bagi saya. Yang penting untuk awak survival awak je. Tapi sekarang saya SPM, saya tak saya extend. Awak nak extend boleh, tak ada masalah. Cumanya dari segi PJSK mungkin awak tak boleh. Untuk ni lah peringkat emas, awak tak boleh nak claim lah dari dekat PJSK awak rekodkan. Boleh je, tak ada masalah untuk extend sampai umur awak 24 tahun. Walaupun selepas sekolah pun kita masih dengan mentor yang sama, dengan cikgu sekolah sama, walaupun awak dah puas sekolah, tapi cikgunya masih dekat sekolah. Jadi urusan dia masih dengan orang yang sama. Kita masalah ni bukan masalah duit sebenarnya, masalah dia kita yang akan usaha untuk selesaikan semua. Awak Ya, awak yang masalah sebenarnya. Okey, lagi? Ada masalah lain? Aduh, apa masalah? Masalah saya macam ni, saya kata jumpa sekarang ni dengan ARP lagi, kerja kursus account lagi, SPM lagi, business shop lagi, Business shop. Awak? koperasi, perangkap raja lagi. Kalau macam ni banyak saya kesal boleh jadi stres cikgu. Cikgu. Cikgu, bapak saya engineer lah. Boleh tak kalau laporan tu saya upah je? Oh, awak nak upah orang buat laporan? jangan macam tu. Tak apa cikgu, saya bayar sikit dengan cikgu. Tak boleh macam tu. Nama macam Ismail tak boleh, sebab kita objektif pertama kita nak join the playlist sebab kita nak develop diri kita sendiri dari segi nilai murni, nak memberi kepada masyarakat. Jadi kalau dari segi report tu awak nak upah orang, jadi dah lari sebenarnya daripada objektif. Tak boleh buat kerja macam tu, dosa.
Betul cakap Cikgu Farhan. Ini juga masalah integriti awak sebenarnya. Awak jual ARP ni sebab nak capai diri awak kan. So kalau awak suruh orang lain buat laporan awak, ibarat macam awak dah penipu diri awak sendiri. Jadi bagi pendapat saya lah, tadi awak cakap awak jual macam-macam kan, program macam King Scout semua tu kan. Dekat situ awak boleh ambil aktiviti King Scout tu masuk dalam awak punya report. Jadi untuk masalah cikgu, saya tak ada masa nak buat report. Okay, kalau tak ada masa, paling kurang pun 30 minit sehari, buatlah report tu. Tak perlu panjang, tak perlu panjang berjela awak nak type report awak tu. Paling kurang pun spendkan masa 30 minit untuk buat report. Mungkin awak boleh buat macam dia ringkas tetapi padat, semua maklumat ada dalam tu. Cuba spend 30 minit, boleh tak Main? Dengan cara tu mungkin awak boleh rasa macam cikgu, oh senang je tadi, saya boleh buat, saya tak perlu minta bantu orang lain pun. Kalau you minta bantu orang lain, apa function you ambil? Cuba fikir balik matlamat awal awak. Kalau rasa berat sangat business shop tu, bincang dengan Kumar, bincang dengan kawan-kawan business shop yang lain. Mungkin dia boleh bantu ke kan. Dia tu cikgu Shidi macam-macam. Betul. Bayar. Syah bayar. Dekat situ boleh save masa dah Main. Awak jangan stres sangat. Bapa awak bila ni dia boleh bagi duit tu untuk sumbang kepada orang lain daripada sumbang ke awak yang macam ni. Awak ada dia, tapi awak perlu usaha sendiri untuk cari duit sendiri. Takkan nak bergantung kat mak bapak. Betul? Baik. Boleh Main? Okey, jadi macam mana sekarang ni? Adakah awak semua nak meneruskan awak punya ARPM? Setelah cikgu kata begitu, King Scout boleh masukkan dalam laporan ARP, saya jadi bersemangat cikgu. Bersemangat. Jangan gelap dia. Berhenti buat kisah. Belum ni. Okey, ada mas. Ada apa-apa masalah lagi ke? Tak ada lah, saya itu saja. Okey, baik. Kalau macam tu je lah untuk sesi kasuli hari ni. Kalau ada apa-apa masalah boleh jumpa cikgu lagi. Okey. Terima kasih. Terima kasih.